Suspek dah masuk kat City 1. Kepung semua tempat keluar kat bandar ni. Baik tuan, kami dah ready. Over. Standby. Hai Najwa, terbang loh. Yeah, we don't want to do anything to scare your children. That's the last thing we want to do. We don't want to scare anybody. Aku tak faham lah bodoh. Kau cakap Tamil tak boleh ke? Jom, move. Macam mana ni tuan? Pergi call bomba sekarang. Kita perlukan bomba untuk dapatkan suspek. Baik tuan. Kalau jumpa suspek dalam keadaan meninggal lagi bagus. Aman negara ni. Selamat mencucuk tuan. Wih, ni kereta yang baru beli dari aku ni. Mana si Najib ni? Hello, apa hal? Kau ada kat mana, Jib? Aku ada kat rumah makcik aku. Kenapa? Kereta R34S yang kau baru beli daripada aku tu, siapa pakai? Kawan aku pakai. Kenapa? Kereta tu accident, Jib. Apa dia? Kau ni biar betul. Betul, kereta yang accident ni memang kereta yang kau beli daripada aku. Aksiden kat mana tu? Betul-betul depan terowong jalan dari Siti Mahala ke DZ, kilometer 6.9. Kawan aku macam mana? Kawan kau ambulan dah bawa pergi hospital. Aku on the way. Ya Allah, Zack. Macam mana aku nak angkat kereta ni? Bro, nak aku tolong tak? Tak apa, tak payah susah-susah, aku boleh buat sendiri. Alah bro, share lah sikit. Skyline tu, itu kalau dapat makan besar tu. Share lah bro. Kau ni tak faham bahasa ke apa? Aku kata tak nak lah. Elah, Belah je lah kau dari sini. poyo lah kau ni. Tak apa, kau tengok lah nanti. Hitam. Dah belah baru mengata orang hitam. Tadi masa ada tak nak mengata pula. Penakut. Cek. First time seumur hidup pergi hospital. Bismillahirrahmanirrahim. Kak. Ya, saya. Nak tanya. Ada yang perlu saya bantu, Encik? Ada tak orang kemalangan sebentar tadi dibawa ke hospital ni? Ada, Encik. Tapi hari ni saja orang kemalangan 7 orang. Kejap saya tanya doktor. Okey. Doktor, come here. Ya, Encik, ada yang perlu saya bantu? Saya nak cari kawan saya yang accident, doktor. Ada tak kat hospital ni? Siapa nama kawan Encik? Zack. Nama Zack tak ada, Encik. Tapi kalau Zakaria bin Zakaratul Maut ada, Encik. Betul lah tu, doktor. Tu kawan saya. Uish, mengerikan, Encik. Memang mengerikan. Kawan Encik mengalami luka yang sangat serius dekat kepala. Lepas tu sekarang macam mana, doktor? Sekarang ni nyawa dia bergantung dekat semangat dia sendiri. Kalau dia semangat, dia boleh sembuh. Tapi kalau dia sembuh sekalipun, mungkin dia akan hilang ingatan. Днем Великой Победы! Ура! Diam. Hura. Hei, kau baik mengaku je lah. Encik polis yang handsome, kacak bergaya. Encik polis dengar sini Saya walau sampai mati sekalipun, saya takkan cerita siapa tu Jamal. Kau ni kenapa nak backup sangat penjenayah tu? Kau tahu tak, kau kalau tak bagi kerjasama dengan pihak polis, kami akan bagi hukuman seumur hidup untuk kau. Sebab apa? Sebab saya handsome kot. Kau jangan nak main-main dengan pihak polis. Kami bagi masa kau 3 hari untuk berfikir. Kalau kau bagi maklumat pasal Jamal, kami akan ringankan hukuman kau. Ура! Penjara seumur hidup. Aku yakin Jamal akan bebaskan aku. Awak nak ikut tak? Tak nak lah, saya duduk sini je. Awak pergi lah. Yelah. Okeylah doktor, nanti kalau ada apa-apa perkembangan pasal Zack, doktor call lah saya. Saya minta diri dulu. Baik. Busuk punya orang dah sampai dah. Aku rasa kau elok mampus je. Kau dengar sini. Kalau jadi apa-apa dengan Zack, aku takkan maafkan kau sampai mati. Ya, Encik, ada yang perlu saya bantu? Macam mana keadaan Zack, doktor?
Apa hal Mamat ni? Boleh tak kalau saya nak tengok Zack, doktor? Minta maaf ya puan, tak ada siapa boleh tengok Zack buat masa ni sebab dia sekarang ada kat ICU. Busuk woi. Wow, betul tak ada seorang pun nak berhenti. Mak kau hijau betul lah. Assalamualaikum bang, nak pergi mana bang? Waalaikumsalam, nak pergi perumahan City 1. Jom lah bang, saya hantar bang. Boleh ya? Apa pula tak boleh bang, lagipun saya nak pergi City 2 bang. Alang-alang tu jalan sekali je lah. Boleh lah. Abang daripada mana bang? Dengan tak pakai kasut ni, tak pakai baju ni. Saya ada kebun dekat kawasan sini, saya baru je tanam jamu. Oh iya ke? Okey. Saya nak pergi melawat kawan saya tuan dekat hospital. Ya ke? Boleh percaya ke? Ya tuan, betul tuan. Jalan. Majulah cepat, Hawau. Aduh. Tolonglah tuan. Minta maaf lah, kami takkan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melanggar undang-undang kat negara ni. Faham? Faham tuan, tapi saya janji lepas ni saya tak buat lagi tuan. Minta maaf, apapun alasan cik, salah tetap salah. Nak pergi mana puan? Saya nak pergi City 1, tuan. Atas sebab apa ya puan nak pergi sana? Saya memang meniaga kat sana, tuan. Tolong bagi lesen dengan IC puan. Boleh. Okey puan, jalan-jalan. Nak pergi mana? Baru balik kerja je. Okey, jalan. Berhenti. Nak pergi mana? Saya itu mau pergi jumpa saya punya bini nombor 3. Okey, jalan. Banyak-banyak terima kasih tuan. Kami terpaksa menyita kereta Encik sebab kesalahan yang Encik buat cukup besar. Tapi tuan, macam mana saya nak cari rezeki lepas ni untuk anak bini saya, tuan, kalau kereta saya kena sita? Nanti apa-apa pun Encik datang pergi badan untuk bagi keterangan kenapa nombor Encik dengan nombor dekat geran ni lain. Jalan. Berhenti. Nak pergi mana? Saya nak pergi mancing Encik. Nak mancing kat mana? Dekat tadi City 2 Encik. Okey. Ciao. Terima kasih Encik. Selamat bertugas. Selamat siang tuan. Ya, selamat siang. Nak pergi mana ni? Saya nak pergi hantar saudara saya pergi hospital tuan. Saya nak cek sekejap Boleh tuan, tapi saudara saya ni kena virus corona tuan. Saya kena cepat ni hantar dia pergi hospital tuan. Oh iya ke? Okeylah, tak apalah. Pergi jalan. Okey tuan, terima kasih tuan. Dari mana nak ke mana ni, Jek? Tak tiwa lah mau pergi mana pun. Sibuk. Parking tepi je, Jek. Parking tepi. Sarjan, Ya tuan. siasat dia. Baik tuan. Nampak gayanya dia macam mabuk tu. Beres tuan, beres. Nak pergi mana ni? Nak hantar underpass lah, takkan nak hantar ketum pula. Aduh, dah terang-terang kat sini tulis underpass. Hei, kamu ni. Saya tanya elok-elok kan? Yelah, saya pun jawab elok. Dah lagi, bagus terus. Hurra. Kena saman ke tu bang? Gerak lu, Papa Roger. Selamat siang. Ya, selamat siang tuan. Kamu tahu tak apa kesalahan kamu? Ya, saya tahu tuan. Okey, bagus. So, saya saman kamu ya. Tapi saya dah kena saman tadi dengan polis tu. Kenapa nak saman lagi tuan? Ini saya saman kamu untuk kedua kalinya sebab kamu hitam. Oh, ya agak-agak lah tuan. Ni dah melampau dah ni. Macam dah tuan putih sangat. Thank you bro dah tolong aku tadi. Tak ada hal bang. Saya pun dulu jahat juga bang. Tapi sekarang dah cuci tangan. Kalau bro tak tolong aku tadi, mungkin aku duduk dalam penjara dah. Alamak, ada roblok dah pula. Bro, ada kain apa tak? Ada. Kejap lagi bro cakap nak pergi hospital Cakap je nak hantar saya pergi hospital sebab kena virus. Okey. Bang, dah sampai kawasan perumahan City 1 bang. Yang mana satu rumah abang ni? Tadi je bro, sikit lagi. Dekat bulatan depan tu masuk kanan. Depan ni ke? Ya. Uish, lain macam bang. Besar gila rumah bang. Biasa-biasa je. Oh, kat sini rupanya rumah Jamal. Tak nak singgah dulu ke bro? Tak apa bang, terima kasih. Saya nak gerak cepat sebab ada hal. Tak apalah kalau macam tu. Thank you bro. Nanti kalau free je lah. Okey bang.
See you next time, Jamal. Kawan Z, Najib Red Bull. Apa motif budak tu follow aku? Nampak gayanya ada permainan baru ni.